Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin menganalisis secara kritis kelemahan artikel yang bertajuk Amalan Guru Bahasa Melayu di Sekolah Kurang Murid dalam melaksanakan dan melaporkan pentaksiran bilik darjah yang ditulis oleh Faizah Saliman dan Zamri Mahamud. Jurnal ini diambil daripada Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2023. Jilidnya ialah 13 dalam kurungan 2, halaman 119 hingga 129. Amalan Guru Bahasa Melayu di Sekolah Kurang Murid dalam melaksanakan dan melaporkan pentaksiran bilik darjah. Beringat tak ni? Ingat? Kalian tahu tak dalam artikel ini ada banyak kesalahan, antaranya keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan artikel. Saya pun ada jumpa kesalahan dekat sumber rujukan juga. Saya pun ada dekat kejelasan artikel. Ini banyak kesalahan sebab ini diambil dari artikel dahulu. Jadi sekarang kita mengikut format edisi ke-7. Okey, yang pertama, kesalahan dalam artikel ini iaitu keutuhan wacana. Kalian tahu tak keutuhan wacana itu apa? Apa? Keutuhan wacana ialah kesempurnaan atau kebetulan dalam wacana. Maksudnya setiap bahagian wacana itu saling berkait supaya membentuk satu kesatuan yang utuh. Ia bukan hanya susunan ayat tetapi juga makna yang tersambung, iaitu koheren, dan struktur yang tersusun iaitu kohesif. Faham tak? Dah faham dah? Yang pertama, saya nak jelaskan tentang peralihan idea yang tidak lancar dalam artikel ini. Analisisnya, peralihan idea didapati tidak lancar kerana penulis tiba-tiba menukar fokus daripada perbincangan mengenai PPM kepada isu kualiti guru tanpa menyediakan sebarang penanda hubungan yang sesuai. Pertukaran topik yang mendadak ini menyebabkan kesinambungan wacana terganggu kerana pembaca tidak memberi petunjuk tentang kaitan langsung antara pelaksanaan PPM dengan perbincangan baharu mengenai peranan guru. Kerana ini menjejaskan konten teks dan menjadikan alur idea terasa terputus. Jadi, cara penambahbaikan dalam keutuhan wacana ini, penulis boleh tambah penanda wacana yang menghubungkan konteks PPM dengan peranan guru. Contoh kebetulan sehubungan dengan hala tuju yang digariskan dalam PPM 2017 hingga 2025, kualiti guru merupakan antara faktor terpenting yang signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Okey, ini dekat halaman 120. Tengok ni. Kualiti guru merupakan antara faktor terpenting yang signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Dia tidak meletakkan penanda wacana sebelum masuk isi kualiti guru, terus masuk. So dia tak ada koheren teks dalam artikel ini. Mari kita lihat halaman 120. Lihat, inilah kesalahan peralihan idea tidak lancar. Kualiti guru merupakan antara faktor terpenting yang signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Sepatutnya ada penanda wacana di sini, tapi penulis tidak meletakkannya. Jadi dekat ni patutnya ada hubungan dengan hari yang digariskan dalam PPM 2017 hingga 2025 lah kan? Okey. Alright, kita pergi ke kesalahan kedua, iaitu koherensi lemah atau kurang penanda wacana. Kita boleh tengok halaman 124. Baik, dalam halaman 124, koherensi lemah atau kurang penanda wacana. Analisisnya, koherensi wacana menjadi lemah apabila penulis memperkenalkan contoh temubual daripada PK1 dan PK4 tanpa mendahulunya dengan penanda wacana yang sesuai. Contoh tersebut muncul secara tiba-tiba selepas huraian umum tentang pentaksiran bertulis, menyebabkan aliran bacaan terasa tidak berhubung antara huraian dan bukti. Ketiadaan penanda pertautan seperti seterusnya atau selain itu menjadikan hubungan ayat tidak jelas dan melemahkan pertautan ayat dalam perenggan.
Jadi penambahbaikan di sini ialah penulis boleh tambah pada wacana untuk menunjukkan perkembangan idea. Pembetulannya, penulis boleh letak seterusnya pada wacana seterusnya dan isi penjelasan melalui temu bual bersama titik 1 dan titik 4 menunjukkan sekian. Sini kesalahan ini. Nampak tak dari penyandu wacana dia terus masuk isi titik 1 dan titik 4. Inilah tidak hadir dijelaskan oleh titik 1 dan titik 4. Okay? Sepatutnya perlu ada penyandu wacana. Baik, kita pergi ke halaman 121 dan 123. Terdapat ulangan maklumat dalam artikel tersebut. Terdapat pengulangan maklumat tentang peranan guru dalam melaksanakan PBD, khususnya aspek merancang, mentaksir, merekod dan melapor. Isi yang sama diulang dalam beberapa bahagian seperti penyataan masalah dan perbincangan, menyebabkan wacana menjadi kurang padat dan kurang fokus. Redundasi ini melemahkan keutuhan wacana kerana maklumat yang diulang tidak menambah nilai kepada pembincangan yang menjadikan teks kelihatan berlebih-lebihan. Saranan penambahbaikan dalam artikel ini, penulis perlu gabungkan maklumat yang sama dalam satu perenggan sahaja dan elakkan pengulangan. Kebetulannya, guru bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan proses pentaksiran termasuk merancang, melaksana, merekod dan melapor PBD. Tanggungjawab ini telah dihuraikan dalam seksyen sebelumnya dan dalam konteks ini ia menunjukkan kepentingan pertimbangan profesional guru di SKM. Sepatutnya penulis hanya kalian lihat dalam halaman 121 dan halaman 127, isi yang sama diulang semula. Jadi sepatutnya isi itu tidak boleh diulang semula kerana ia nampak seperti kelihatan teks itu berlebih-lebihan, sedangkan maklumat itu sama sahaja. Kalian faham tak? Faham? Bagaimana dengan awak ni? Faham? Saya ada satu soalan untuk kalian dulu. Jika kamu menulis satu wacana, karangan atau dialog, bagaimana kamu akan memastikan itu mempunyai buku dan wacana? Dia mempunyai yang pernah diwacanakan. Saya akan tambah banyak kata hubung untuk menghubungkan satu ayat dan sekali ayat satu. Betul tu, Afifah dan Nuri. Tanya. Seterusnya, mari kita lihat tentang kesalahan tentang sumber rujukan dalam artikel ini. Yang pertama, penulis tidak meletakkan tanda koma di antara nama pengarang atau organisasi dan tahun. Macam kalian lihat di set 120, 121, 127 dan 128. Penulis tidak meletakkan tanda koma di antara nama pengarang dan tahun. Cuba korang lihat dekat sini. Nampak tak? Ini pun sama yang mana jadi koma. Banyak betul. Di setiap yang ada terdapat highlight warna pink, di situlah ada kesalahan sumber rujukan. Okey, kesalahan yang dilakukan oleh penulis adalah penulis seringkali tidak meletakkan tanda koma di antara nama pengarang atau nama organisasi dan tahun. Jadi cadangan penambahbaikan yang boleh penulis buat adalah penulis disarankan untuk mengikut sistem rujukan APA edisi ke-7 dengan meletakkan tanda koma di antara nama pengarang dan tahun jika rujukan tulis dalam kurungan seperti KPM, koma, jarak dan baru di tahun terbitan iaitu 2012. Faham? Okey, seterusnya kesalahan yang kedua tentang sumber rujukan adalah tidak meletakkan perkataan dan di antara dua citasi yang serentak dan tidak menyusun nama mengikut abjad A ke Z. Pada set 120 dalam teks. Contoh ayat dia Zamri et al. 2015, Tomlinson 2008. Kalian lihat di sini, ada perkataan dan di tengah-tengah antara citasi pertama dan citasi kedua. Contoh yang betulnya adalah Tomlinson 2008 dan Zamri et al. 2015. Perkataan dan itu perlu ada bagi mengelakkan salah faham. Jadi kesalahan yang dilakukan adalah penulis tidak meletakkan perkataan dan
di antaranya citasi yang serentak dan tidak menyusun nama mengikut objek. Penulisan perlu didahulukan daripada Zamri kerana huruf T datang dahulu sebelum huruf Z. Cara menambahkan dia, penulis harus memastikan perkataan dan ditulis jika meletakkan dua citasi atau lebih secara serentak di dalam teks. Penulis juga perlu memastikan susunan nama mengikut objek A, B, Z dan bukannya mengikut kronologi. Korang faham ke kenapa penulisan diletakkan dahulu sebelum Zamri? Sebab dia perlu mengikut objek A, B, Z. Okey, betul. Baru saya tahu kita kena ikut susunan objek. Okey. Jadi bagi kesalahan ketiga adalah perbezaan ejaan nama penulis di dalam teks dan senarai rujukan. Pada muka surat 120 di dalam teks, penulis menulis Daniel Arif 2020. Dan di dalam senarai rujukan pula Daniel Arif Abdul Muttalib dan sebelumnya 2020. Kalau kalian lihat apa perbezaan antara dalam teks dengan dalam senarai rujukan? Huruf dia, betul. Betul. Di dalam teks terdapat dua huruf F dan di dalam senarai rujukan hanya terdapat satu huruf F. Jadi kesalahan yang dilakukan adalah nama yang ditulis di dalam teks dengan nama yang ditulis di dalam senarai rujukan mempunyai ejaan yang berbeza yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Penulis perlu memastikan setiap ejaan nama ditulis dengan betul dan sama pada kedua-dua bahagian rujukan. Penulis boleh membuat semakan beberapa kali supaya tiada kesalahan ejaan nama. Jadi kalau kalian hendak menulis artikel pada satu hari nanti, kalian perlulah menyemak semula artikel yang korang tulis itu supaya tidak muncul kekeliruan. Betul. Okey, bagi kesalahan yang terakhir iaitu kesalahan senarai rujukan. Pada muka surat 128, ini di bahagian senarai rujukan lah. Kalau kalian lihat di rujukan yang salah, penulis menulis New York. Nampak? Okay. Penulis menulis New York. Dan sepatutnya pada rujukan terkini iaitu APA edisi ke-7, nama negara tidak diperlukan lagi. Kesalahan yang dilakukan adalah nama negara tidak perlu dinyatakan lagi iaitu New York. Dan muka surat berkenaan perlu ditulis dalam kurungan seperti PP71. Halaman itu pun sepatutnya penulis perlu menulisnya di dalam kurungan. Jadi cadangannya penulis perlu membuanglah nama negeri atau nama tempat itu dan perlu menulis halaman di dalam kurungan. Seterusnya juga di rujukan yang tertera terdapat beberapa kesalahan juga, seperti penulis meletakkan tanda nokta sebelum nama terakhir. Jadi ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca juga. Sepatutnya penulis perlu meletakkan tanda apa? Koma. Betul. Sepatutnya penulis perlu meletakkan tanda koma. Dan tajuk artikel juga penulis menulis dengan menggunakan huruf kecil. Sepatutnya pada awal tajuk artikel penulis perlu menuliskan dengan huruf besar, iaitu pengaruh. Pengaruh perlu menuliskan dengan huruf besar. Itu sahaja. Kesalahan yang dilakukan macam saya cakap tadi, penulis meletakkan tanda nokta pada nama penulis yang bukan nama yang terakhir dan penulis menggunakan huruf kecil pada permulaan tajuk artikel. Jadi cara penambahbaikan, penulis perlulah memastikan tanda koma dan tanda nokta diletakkan pada kedudukan yang betul, iaitu tanda koma diletakkan jika terdapat nama penulis yang tidak ditulis lagi selepasnya dan tanda nokta diletakkan pada nama penulis yang terakhir. Tajuk buku perlu ditulis dengan huruf besar dengan ayat. Pada muka surat 129, rujukan yang salah, terdapat beberapa rujukan yang salah seperti yang ini, dan ini. Semua kesalahan yang sama dilakukan berulang kali, iaitu kesalahan negeri dan negara. Betul. Penulis meletakkan nama negeri dan negara pada senarai rujukan. Macam saya terangkan tadi lah, dalam rujukan edisi ke-7
nama negeri dan negara tidak boleh diletakkan lagi pada senarai rujukan. Penulis perlu peka dengan tidak meletakkan nama negeri atau negara pada senarai rujukan. Dan jika kalian lihat di sini, banyak kesalahan yang penulis buat di dalam satu senarai rujukan ini. Cuba korang senaraikan apa kesalahan yang penulis buat. Boleh contoh. Ini ada garisan. Betul, ini ada garisan. Lepas tu dia pula dia menggunakan italik. Kedua-dua kesalahan ini tidak patut dilakukan jika menulis senarai rujukan. Penulis, okey. Jadi mari saya terangkan tentang apa kesalahan lagi. Penulis menulis tajuk rujukan menggunakan huruf besar. Seperti yang kalian lihat, disebabkan pentafsiran bilik darjah PBB lebih kejadian murid. Jadi sepatutnya penulis perlu menggunakan huruf besar pada permulaan je. Dia sekalikan huruf F sahaja yang besar. Jadi yang lain tak perlu huruf besar. Tak perlu huruf besar. Seterusnya, link yang ditulis juga garisannya tidak dibuang. Macam murid cakap tadi, garisan pada link tidak dibuang. Dan macam Musa cakap tadi, link dicontohkan. Cadangan penambahbaikan dia dalam rujukan FTA edisi ke-7, garisan pada link perlu dibuang. Penulis juga perlu memastikan tajuk rujukan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf utama dalam tajuk dan subtajuk dan pada kata nama khas. Link juga tidak perlu dicontohkan jika menulis artikel jurnal dalam Thailand. Kan? Okey, seterusnya pada muka 129, ini kesalahan yang sama juga, iaitu penulis tidak meletakkan halaman di dalam kurungan. Kesalahan sama seperti yang tadi. Kesalahan yang sama penulis buat berulang kali, iaitu tidak meletakkan surat di dalam kurungan. Okey, cadangan penambahbaikan dia macam tadi lah. Buku surat yang dilibat perlu diletakkan di dalam kurungan bagi mengelakkan kekeliruan dalam senarai rujukan. Tambahan pula, di muka surat yang sama, surat 129, ini senarai rujukan, terdapat dua senarai rujukan yang penulis buat dan tidak meletakkan tahun terbitan di dalam kurungan. Seperti kalian lihat 2017 dan 2008. Kedua-dua sumber rujukan ini sepatutnya diletakkan di dalam kurungan. Kesalahan yang dilakukan adalah kedua-dua sumber rujukan tersebut tidak meletakkan tahun terbitan senarai rujukan ini dalam kurungan. Jadi cadangan penambahbaikannya, penulis perlu memastikan setiap tahun terbitan yang ditulis dalam senarai rujukan berada di dalam kurungan sebagaimana yang dinyatakan dalam sistem rujukan FTA edisi ke-7. Jadi itu sahaja daripada saya. Kalian faham tak apa yang saya terangkan? Faham. Jadi kita sebagai penulis atau harian kita perlulah meneliti tentang cara menulis sumber rujukan. Jadi kita perlu ikut FTA edisi ke-7 ke? Setiap sumber rujukan yang kita tulis, kita perlulah mengikut sistem FTA edisi ke-7. Baiklah, saya akan ikut edisi ke-7 dengan Saya tak ada kesilap lagi. Okey, bagus. Itu saja boleh. Baiklah, rakan-rakan yang berada di hadapan saya, kita akan teruskan kepada aspek yang ketiga, iaitu kejelasan yang terdapat dalam artikel. Yang pertama ialah kejelasan dari segi bahasa dan struktur ayat. Dalam artikel ini, terdapat ayat yang terlalu panjang, terutamanya dalam bahagian abstrak dan pengenalan. Ayat yang panjang dan padat menyebabkan pembaca memerlukan masa yang lebih lama untuk memahami maklumat yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, dalam abstrak terdapat satu ayat yang menghimpunkan terlalu banyak maklumat. Contoh ayat ini ialah instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah instrumen terbuat secara mendalam dan ditranskripsi ke dalam bentuk dokumen untuk dianalisis bagi mendapatkan tema serta subtema yang berkaitan objektif kajian. Panjangnya ayat ini, Nuri. Susahlah saya nak fahamkan. Kalian pun susah nak untuk fahamkan. Betul? Okey. Ayat ini mengandungi lebih daripada 30 perkataan yang menyebabkan mesej utama kurang jelas dan sukar difahami secara cepat. Betul tak? Betul, saya setuju. Okey. Baiklah, cadangan penambahbaikannya ialah
Ayat tersebut wajar dipendekkan dan dipecahkan kepada 2 atau 3 ayat ringkas. Sebagai contoh, kajian ini menggunakan kaedah temubual secara mendalam sebagai instrumen utama. Semua rakaman temubual ditranskripsi ke dalam bentuk dokumen sebelum dianalisis untuk mengenal pasti tema dan subtema berdasarkan objektif kajian. Pemecahan ayat ini dapat memberikan fokus yang lebih jelas pada maklumat penting serta mengelakkan research utama daripada tenggelam dalam struktur ayat yang terlalu kompleks. Kaedah ini membantu meningkatkan kelancaran pembacaan dan memudahkan pemahaman pembaca. Okay. Jadi kalau kalian nak buat penulisan selepas ini, kalian perlu Okey, seterusnya ialah kesalahan yang kedua. Istilah teknikal kurang dijelaskan dengan awal. Dalam artikel ini terdapat beberapa istilah teknikal berkaitan bidang pendidikan seperti borang transit PBB, rekod refleksi, RTH dan evidence pentaksiran yang digunakan tanpa penerangan awal. Ketiadaan definisi ringkas menyebabkan pembaca yang bukan dari bidang pendidikan mungkin kurang jelas dengan maksud dan fungsi istilah tersebut kerana tidak memahami maksud sebenar istilah, sekaligus mengurangkan tahap kejelasan artikel. Kalau kalian faham tak apa maksud PBB? Belum faham dah. Sebab kalian bukan dari bidang pendidikan, betul tak? Betul. Okey, mari saya terangkan. Okey, jadi cadangan penambahbaikannya ialah penulis sepatutnya memberikan takrif atau penerangan ringkas sebelum menggunakan istilah teknikal. Sebagai contoh, penulis perlu terangkan borang transit PBB ialah borang rekod atau borang penilaian yang digunakan oleh guru untuk menjejak dan merekodkan prestasi murid dalam mata pelajaran tertentu melalui pentaksiran bilik darjah dalam kurungan PBB, ataupun penulis boleh menggunakan maksud ringkas iaitu pentaksiran bilik darjah dalam kurungan PBB. Ini kan nama akronim. Betul. Okey, contohnya pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dalam kurungan PBB. Dalam sesi pengajaran, guru mampu memberikan maklumat yang tepat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi, tindakan yang menjelaskan istilah terlebih dahulu membantu meluaskan kefahaman pembaca daripada pelbagai latar belakang. Sekarang saya dah faham tak? Baiklah, kita teruskan dengan kesalahan yang ketiga, iaitu berlaku pengulangan isi. Dari sudut penyusunan dapatan, bahagian dapatan kajian telah disusun dengan baik kepada 3 tema utama, iaitu pentaksiran secara lisan, bertulis dan pemerhatian. Namun begitu, terdapat kelemahan dari segi pengulangan isi. Sebagai contoh, penulis terlalu kerap mengulangi frasa seperti guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam setiap bahagian. Walaupun mesej tersebut telah disebut berulang kali sejak bahagian awal dapatan, pengulangan ini menyebabkan bahagian tersebut kelihatan panjang dan agak membosankan untuk dibaca. Pengulangan yang berlebihan boleh menyebabkan penulisan kelihatan berputar pada idea yang sama, sekaligus menjejaskan kelancaran dan kejelasan pembacaan. Kalau kalian kerap jumpa perkataan yang berulang, kalian faham tak? Dia akan menjadi keliru lah. Kan? Okey, baiklah kita lihat contoh kesalahan yang dilakukan. Dia sering mengulang perkataan yang sama. Dia terdapat kesalahan ejaan. Kan? Okey, jadi cadangan penambahbaikannya ialah penulis boleh meringkaskan rumusan dapatan kepada isi utama sahaja tanpa mengulangi frasa dan hujah yang sama. Ini menjadikan penutup dapatan lebih padat, jelas dan tepat. Sebagai contoh, secara keseluruhan, guru bahasa Melayu di SKM melaksanakan pelbagai bentuk pentaksiran secara lisan, bertulis dan pemerhatian bagi memastikan setiap kemahiran murid dapat diukur secara menyeluruh. Jadi, dengan cara ini dapatan masih jelas dan tidak terlalu berulang. Jadi dia masukkan semua dalam satu ayat. Ya, betul. Saya faham.
Dan yang terakhir ialah bilangan jadual yang banyak dan berulang. Kalau kalian baca satu jurnal terlalu banyak jadual, kalian dapat faham tak apa yang ingin disampaikan? Tidak faham, kurang jelas apa yang penulis mahu. Sebab terlalu kompak dan terlalu padat di sini. Jadi ia boleh menimbulkan kekeliruan. Okey, jadi kita tengok kesalahan yang dilakukan. Dalam bahagian dapatan, jurnal ini memaparkan banyak jadual seperti jadual 2, 3, 4 dan 5 yang memaparkan pola maklumat yang hampir sama, terutamanya berkaitan kemahiran bahasa dan kaedah pentaksiran. Bilangan jadual yang banyak dan maklumat yang berulang boleh mengakibatkan pembaca mengalami information overload atau rasa maklumat terlalu berlebihan. Pembaca berasa dibanjiri dengan maklumat berulang dan sukar meneliti perbezaan antara satu jadual dengan jadual lain. Banyak jadualnya. Saya pun pernah nak baca. Ya. Jadi kita tengok ni ialah contoh jadual yang terdapat dalam jurnal tersebut. Kalau kalian lihat di hadapan ni, kalian boleh bezakan tak buat perbandingan? Susah nak bezakan. Tak boleh lah banyak sangat perkataan. Kan? Dan terlalu banyak tanda S. Okey, baik. Cadangan penambahbaikannya ialah jadual yang memaparkan maklumat yang hampir sama boleh digabungkan menjadi satu jadual ringkas yang lebih padat dan berfokus. Misalnya jadual tentang pentaksiran lisan dan pentaksiran bertulis boleh digabungkan dalam satu jadual perbandingan. Kiranya macam dibuat perbandingan antara jadual itu semula. Jadi supaya kita lebih faham, betul tak? Betul? Saya setuju. Jadi sepatutnya kita perlu membuat jadual itu lebih ringkas dan membuat perbandingan supaya pembaca lebih mudah faham apa yang kita katakan. Betul. Jadi penggabungan jadual membantu menyeragamkan maklumat dan menjadikan paparan lebih kemas, mudah dibaca serta lebih cepat difahami. Apabila data disusun dengan lebih ringkas, pembaca dapat meneliti pola dapatan dengan cepat dan menumpukan perhatian kepada isi utama kajian. Jadi apa yang kalian dapat tentang kejelasan dalam artikel ini? Kita perlu menggunakan ayat yang ringkas bagi pembaca mudah untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Sebab bagi saya pula, kita tak perlu